Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azarinah Fisha binti Ahmad, A216351. Hari ini guru kami akan membentangkan satu tajuk hadis maudhu' iaitu tidur selepas asar. Jadi, hadis ini dikaitkan dengan satu hadis yang sering dikaitkan dengan gangguan mental. Dalam budaya masyarakat setempat, percaya bahawa tidur selepas asar ini boleh menyebabkan hilang akal. Jadi kepercayaan ini disandarkan kepada satu hadis yang berbunyi siapa yang tidur selepas asar lalu hilang akalnya maka janganlah dia mencela selain dirinya sendiri. Selalu kebiasaannya kita dengar hadis ini dalam program dakwah lah, dalam program ceramah macam tu lah. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa sanad dan matan ini adalah satu hadis yang sangat lemah ataupun palsu lah. Jadi Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dan ulama mengatakan bahawa hadis ini tidak sahih dan tidak boleh dijadikan satu hujah. Jadi kita sangat penting ya untuk membezakan antara kepercayaan budaya dan nas syarak yang sahih agar kita tak tersasalah daripada ilmu yang tepat. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada definisi hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni macam yang kita tahulah, ia merupakan satu hadis yang direka atau palsu yang disandarkan secara dusta kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ni kita tak pernah dengar ataupun Nabi akui sendiri yang hadis tu betul ke tak Nabi yang ucapkan. Jadi ini menunjukkan hadis ini adalah hadis yang paling lemah dan tidak boleh digunakan sebagai satu dalil syarat dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih. Seterusnya. Ya, saya teruskan pembentangan. Saya Nur Akilah binti Muhammad Nur Azam A217596 akan membentangkan contoh hadis maudhu' iaitu Man nama ba'dal as fakhulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah, iaitu yang bermaksud sesiapa yang tidur selepas waktu asar lalu akalnya hilang atau terganggu maka janganlah dia menyalahkan sesiapa melainkan dirinya sendiri. Jadi status hadis ini adalah tidak sahih dan bukan daripada Nabi sendiri. Dan para ulama juga menilainya sebagai dhaif, iaitu lemah, dan maudhu' iaitu palsu kerana terdapat perawi yang lemah atau berniat memasukkannya. Dan sebenarnya rasanya hadis ni lebih kepada peringatan kepada masyarakat. Dan seterusnya, saya akan teruskan dengan kecacatan sanad berlaku apabila terdapat perawi yang lemah dari segi kredibiliti sering melakukan kesilapan, iaitu bersendirian, tafarrud atau sanadnya tidak jelas seperti terputus, mursal ataupun mauquf. Riwayat yang mengandungi perawi sebegini dianggap lemah dan tidak boleh dijadikan hujah syarak. Contohnya Khalid bin Al-Qasim yang dikritik kerana sering meriwayatkan hadisnya yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Terima kasih. Baik, saya Siti Nur Najihah binti Jaafar, nombor matrik A217713, akan menyambung tentang penolakan riwayat. Okey, penolakan riwayat ni berlaku apabila sanad mengandungi perawi yang sangat lemah atau matruk, iaitu ditinggalkan. Seperti Amr bin Al-Husain, perawi matruk menunjukkan kelemahan serius dalam periwayatan menyebabkan riwayatnya ditolak sepenuhnya. Prinsip ini selaras dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil yang menilai perawi dan menolak riwayat yang tidak memenuhi standard kesahihan hadis. Okey, terima kasih Jia. Okey, saya akan mengambil nama saya Nur Syekmah binti Muhammad Saadun, memegang nombor matriks A218026, akan menyambung kepada 2.4 iaitu perspektif kesihatan. Jadi secara umumnya tidur selepas asar ini tidaklah memberi kesan yang serta-merta ataupun secara langsung kepada seseorang individu itu. Tetapi ia mengambil jangka masa yang panjang untuk melihat dia punya kesan ataupun impak dia. Jadi tidur siang ini sebenarnya memberi kebaikan kepada seseorang itu jika dia tidur waktu siang hanyalah pada waktu yang singkat, iaitu dalam beberapa minit, dalam 30 minit ataupun 20 minit. Tapi tidaklah seperti tidur malam yang mengambil masa 6 ke 5 jam.
Jadinya dia akan menjadi masalah apabila seorang individu itu tidur dalam jangka masa yang panjang. Disebabkan itulah masyarakat ataupun adat kita lebih-lebih lagi di negara ni tidak menggalakkan seseorang ataupun ialah seseorang itu untuk tidur selepas asar. Sebab apa? Ia akan memberi kesan kepada seseorang itu. Jadinya secara keseluruhannya tidur selepas asar ini tidaklah haram ataupun tidaklah memberi kesan yang cepat, tetapi ia memberi kesan yang jangka panjang. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulannya, hadis maudhu' ni ialah hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan baginda tak pernah mengucapkannya. Ianya wujud kerana ada pihak tertentu yang mencipta hadis palsu untuk tujuan yang tertentu. Jadi disebabkan itu, para ulama hadis membangunkan kaedah penilaian hadis bagi memastikan hanya hadis sahih dijadikan hujah. Contohnya hadis tadilah, iaitu hadis larangan tidur selepas asar adalah hadis palsu. Maka umat Islam dibenarkan tidur jika perlu dan wajib membezakan antara hadis sahih, dhaif dan maudhu' sebelum beramal. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.